apa cerita kolam berhujan ni. So geng, sekarang ni musim hujan ni. Hujan tak berhenti daripada malam tadi hujan. Tapi air penuh kat sini bukan sebab uh, memang air tu daripada hujan ke tak. Tak, ini kita penuhkan dengan air paip. Sebelum ni parit ni dia memang kering. Jadi bos hujan biasalah ada semak, dia bersihkan sebab banyak kali kita orang jumpa yang tali pinggang hitam tu. So dia bahaya untuk customer. Jadi sebagai alternatif kita bersihkan lah. Asalnya memang kita nak bersihkan sebab satu lagi dia berbau. Jadi bos hujan ni dia tak nak membahayakan customer yang ada. Jadi alternatif lah kita buat untuk bersihkan. So bila kita dah bersihkan, kita tengok Jepun kita tengok sistem Jepun. Dia bela ikan koi kat longkang-longkang cantik pula. Jadi bos hujan ni pun macam kita belalah ikan yang lebih kurang macam ikan koi, ikan talapia. Sebab ikan talapia ni macam kita tahu daripada dulu lagi banyak kat perairan kita kan. Jadi kita pun tak terdedah. So terima kasihlah sebab bagi kesedaran kat kita orang, ikan talapia sebagai ikan pendatang. So kita terima teguran tu, kita telah keluarkan semua ikan. Daripada 2 hari lepas kita dah keluarkan habis 50 ekor kita dah lepaskan. Tapi itulah kita terima teguran tu dan harap rakyat punya teguran pun sama-sama kita terima. Mungkin ini secara tak langsung bagi kesedaran dekat semua orang lah betul tak? Sebab parit ataupun ikan yang kita lepaskan ni kalau tak ada pendedahan ataupun tak ada banyak info, kita pun tak tahu. So alhamdulillah kita didedahkan. Satu lagi pasal peparitan, mungkin cara niat kita orang cuma nak bersihkan je, tapi banyak juga netizen yang ada keluhan tentang parit tersumbat dan sebagainya. Jadi itu mungkin dapat ambil iktibar mana yang rakyat dah wakilkan untuk buat pembersihan dan sebagainya. Mungkin boleh buat penuhi permintaan penduduk kat sini lah. Alhamdulillah. So mungkin lepas ni kita ikut je apa jabatan segala yang bagi nasihat kita ikut je segala nasihat, insyaAllah. Tapi yang penting perabot masih banyak lagi geng. So untuk raya dah nak sampai, dah dekat nak raya ni, so banyak lagi perabot kat dalam ni, nampak tu. Oish. So geng, jangan risau, perabot masih ada. Ikan je tak ada, saya minta maaf pakcik-pakcik. Tapi tunggu rumah jati, kita akan lepaskan ikan juga kat situ. Tapi atas khidmat nasihat lah. Okay. Tak apa, kita redha, kita ikut saja. Follow. Kita patuh je, okay? Ada barang kita kasih soul. Oh yeah.